Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan Al-Quran Karim dan terjemahannya dalam bahasa Cina, iaitu bahasa China Mandarin. Menyerang Palestin sama-sama Bani Israil, diserang Bani Israil, sama-sama diserang. Maka dengan di situ berlakulah rumah Allah yang disekat, nama disebut, dan juga rumah yang diruntuhkan dan dirobohkan. Ini pandangan pertama di kalangan ulama tafsir. Pandangan yang kedua mengatakan dimasukkan masjid itu ialah Masjidil Haram di adalah terhalang kemudian diruntuhkan. Orang yang buat begitu adalah orang yang sangat-sangat zalim. Seperti mana yang Allah sebut, "Waman azlam." Azlam ini kalau perkataan kita tengok, dia adalah merupakan isim tafdhil yang menunjukkan lebih. Kan? Kalau zalim saja, tapi azlam maknanya lebih zalim. Kan? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyekat rumah Allah masjid ini daripada menyebut nama Allah dan berusaha untuk merobohkannya. Maknanya orang yang menyekat dan merobohkan rumah Allah ini adalah orang yang sangat-sangat zalim. Sangat-sangat zalim. Sampai di sana, ini sebelum masuk ke dalam kota Makkah, ditahan, dihalang, tak boleh masuk. Disekat, tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, tuan-tuan, Nabi menghantarkan Sayyidina Utsman supaya masuk ke dalam kota Makkah berbincang, masuk bincang. Kan? Nak beritahu kata kami main ni bukan nak tenang, kami main nak buat ibadah, nak masuk buat umrah. Tapi Sayyidina Utsman bila masuk lama, kan? Lebih daripada 2 hari, lama duduk dalam kota Makkah tu tak balik main. Maka mulalah tersebar di kalangan para sahabat, di mana Utsman tak balik main. Baru kan ni, tak boleh balik ni. Langkah terbunuh orang. Mula tersebar